Dalam bab sedekah, saya menggambarkan, membayangkan sekian-sekian orang. Sebab saya tahu, Masya Allah, Tabarakallah, dia sangat hebat dalam memberi sedekah. Contoh, terbayang. Contoh ya tuan puan, ustazah ada satu hamba Allah, satu makcik tu. Dia terbayang kat ustazah muka dia. Dia putih melepak orang dia. Kurus, mungkin tinggi jugalah sikit ya. Nak banding dengan, yalah, orang Melayu kan. Tinggilah kategori seorang wanita yang tinggi. Orang tua tuan puan. Mungkin sekarang umur dia 70 dah kot. Saya kenal dia umur dia 60 lebih. Bersih air muka dia. Bersih air muka. Ini idola ustazah dalam bab sedekah tuan puan. Dia dulu-dulu lah. Ya, saya tak tahu perkembangan beliau sekarang. Tapi dulu-dulu beliau naik satu kereta lama. Pergi kuliah. Ya, datang kuliah ustazah. Bahkan pernah aksiden. Kereta tu terbalik. Empat-empat tayar naik atas. Makcik tua bawa kereta tu. Tapi alhamdulillah dia keluar selamat. Elok je. Dia tuan-puan sekalian. Masa ustazah nak buat tahfiz tu. Madinatul Hufaz, fasa pertama. Sekarang fasa kedua. Fasa pertama, semua orang tahu kan kawasan tu kawasan tanah getah kan. Kemudian dibersihkan. Ada kan seseorang kat situ jual tanah-tanah tu yang dah dibuat lot. Macam mana kami nak beli tanah tu? Nak buat tahfiz. Dan geran tanah tu statusnya tanah mukim batu. Batu ni Kuala Lumpur tuan-puan. Makna penilaian harta tanah dia terlalu tinggi. Jadi makna kata memang dekat nak sampai 1 juta. 1 juta kalau tanah Gua Musang tak tahu berapa ekar. Ya, ini cerita tanah Kuala Lumpur. Duduklah dengan ustaz fikir, ya Allah bang. Tak terbayar adik kita. Deposit je tuan-puan dekat nak, maknanya pendahuluan tu 600,000 lebih. Habis cara dah kami korek apa yang kami ada tuan-puan. Ingat lagi masa tu. Ustazah masa tu siap buat loan. Buat loan peribadi tuan-puan. Sampai hari ni tak habis lagi loan peribadi Ustaz buat tu. Kan ada yang nak tolong habis kan? Sampai hari ni tak habis. Cerita nak letak deposit tanah tahfiz tuan-puan. Tak boleh bang, habis dah. Manalah kita mampu dah. Ya, buat loan peribadi. Tiba-tiba makcik ni bagi tahu, betul ke Ustaz? Ustaz ada nak beli tanah untuk buat tahfiz. Ya, betul. Tengok ke kereta dia tu, tengok ke gaya dia. Ya, kita bayang kalau dia tambah pun takkan dapat dah kita bayar 600,000. Kalau dia tambah pun takkan dapat, tapi tak apalah, kita santuni. Ya, kalau macam tu datanglah pejabat makcik. Kita orang pun suspend, pejabat mana makcik dah tua-tua nak bawa kita. Pergi tuan-puan malam. Dekat Ceras tu lah, area-area sana lah. Masa tu tuan-puan makcik tu, ini macam cerita PJ Holding. Siapa ingat cerita PJ? Yang ada Puspa ke siapa dulu tu? Kan cerita-cerita zaman dulu, PJ Holding. Macam cerita PJ Holding. Makcik tu duduk kat satu kerusi, keliling dengan anak-anak dia. Anak dah besar-besar. Anak-anak, Masya Allah. Kami tengok je tuan-puan. Anak-anak sami'na wa ata'na dengan mak dia. Anak-anak tu bukan sebarang. Kerja hebat, belajar hebat. Tapi apa saja yang mak nak buat, silakan. Terpulang pada mak, terpulang pada mak, terpulang pada mak. Macam mana pandangan kalian semua? Mak nak bagi. Saya tak ingat jumlah sebenar. 600,000 atau 500,000. Saya tak ingat tak ingat sangat. Daripada peninggalan syarikat suami yang dah meninggal dunia, mak nak pulangkan balik kepada arwah. Mak tak nak ambil. Masya Allah. Tuan-puan, cuba kita berangan kejap. Kok suami meninggal, ada tinggalkan 1 juta. Nak pulang balik tak kat dia? Dia suruh berangan je dia, berangan. Tak betul pun. 1 juta rupiah ada. Dia 1 juta ringgit Malaysia. Orang nak beli rumah harga 1 juta, mana nak pulang balik? Saya menangis tuan-puan, tengok makcik tu dengan ustaz. Ingat lagi ni cerita sejarah. Tak tahu berapa besar jariah dia dapat.
Sekarang berapa ratus pelajar, berapa ribu pelajar dah yang dah keluar dah apa semua. Permulaan duit tanah fasa pertama. Mak nak pulangkan balik untuk arwah ayah. Mak tak nak ambil. Mak nak letak jariah ayah kalian. Ratusan ribu, entah 500 ke 600, tak ingat dah Ustazah. Anak-anak kata apa? Silakan mak. Mak boleh buat apa saja. Subhanallah. Cuba bayang kok kita. Kok kita di tempat tu. Ya, puas kenyik-kenyik mata kat mak. Apa? Mak tak tahu ni macam sisi tuang mata. Ha. Yelah nak tegur depan Ustazah. Malu kan jadi kenyik-kenyik mata kat mak tu. Nak bagi isyarat. Jangan mak. Mak ingat sikit je 500,000. Anak dia cakap, senang mak. Mak tu pulang mak. Maka tuan-puan, dia bagi cek. Kita orang tetap tak percaya lagi. Bagi cek tu. Mana tahu cek tendang ke apa kan dia. Ya betul makcik ni. Betul tuan-puan. Sebanyak itulah yang dia berikan. Masya Allah, Masya Allah. Dengan makcik tu punya akhlak, dengan kelembutan. Memang Ustazah kata, ini bukan biasa, ni bukan orang biasa ni. Aku patut belajar daripada dia. Tak ada selera dia, nafsu dia untuk menguasai duit sebanyak itu tuan-puan yang boleh beli macam-macam. Tapi dia nak pulangkan balik untuk arwah suami dia. Supaya menjadi bekal terbaik, jariah terbaik kepada suami dia. Dan Masya Allah, betul. Berjalan segala proses. Ya, jihad menuntut ilmu di sana, pasti insya Allah dapat pada arwah suami dia seperti mana yang dia niatkan. Nama dia pun saya tak ingat sampai sekarang. Agaknya begitulah ikhlasnya dia sampai nama dia pun saya tak ingat dah. Sebab bukan soal nama dia. Bukan soal nama tu yang penting tuan-puan. Bila kita bersedekah. Bukan soal penghargaan orang yang penting bila kita bersedekah. Sampai Allah tak ada, kita orang pun tak ingat nama dia. Kecuali kena rujuk balik lah ya. Apa tak nama haja apa? Kami pun terlupa campungan tua sekali kan ya. Tak ingat dah. Bahkan ada nombor telefon dia yang bila kami hubungi tu mungkin dah tukar nombor kot tuan-puan. Ustazah kena ada usaha sikit untuk cari anak dia. Sebab nak bawa nak tunjuk makcik sekarang dah jadi macam ni dah sekolah kita. Dah jadi fasa 2 makcik. Dah 1,000 lebih dah orang. Tapi nombor tu berubah. Ustazah kena cari balik insya-Allah. Dia cerita ni. Cuma saya fikir apa dia? Ya Allah, tak penting lah. Tak penting lah. Mungkin pada makcik tu sendiri, tak pun. Dah ambil ni, letak di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak pernah tidur. Allah tak pernah lalai. Allah tak pernah lupa. Tak macam kami. Kami tidur, kami lalai, kami lupa. Bukan kami juga yang nak mengganjari atas sedekah makcik tu. Tapi agaknya seperti mana niat makcik itulah. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah takkan sia-siakan sedekah mereka semua. Kalau kita tuan-puan yang hanya berani sedekah setakat RM2-3 je. Ya, beranilah RM2-3. RM10, RM20. Tapi bila nak banyak sikit, RM1,000, RM2,000, tak boleh nak beli cincin. Tak kata orang tuan-puan, Ustazah, nilailah diri kita. Mungkin kita tak nampak ada orang lain dalam bab sedekah. Masya Allah, sungguh hebat dan luar biasa. Kena ada ikon, kena ada idola. Tak mesti orang ternama. Tapi ada orang yang Allah datangkan dalam hidup kita yang kita boleh belajar daripada dia. Macam tadi Ustazah belajar daripada seorang anak muda. Yang tak perlu disebutkan namanya tuan-puan. Dia tak ternama. Saya sebut nama pun tuan-puan tak kenal siapa dia. Tapi kita belajar. Dia ikon Ustazah. Kepada motivasi paling kuat dalam hidup. Apa dia? Aku mesti lebih baik daripada semalam. Akhlak kita. Semalam okey dah. Tapi hari ni nak lebih okey lagi lah. Sedekah kita. Semalam sedekah dah RM5. Hari ni nak tambah lagi lah. RM6, RM7. Itu kalau 10 tahun amal tu. Lama-lama berani tuan-puan. Sedekah RM1,000, RM2,000, RM5,000. Tak apalah. Tak jadilah mak beli cincin. Ya, baik mak letak dekat jariah tu. Berani. Kenapa? Bermula daripada perubahan sedikit demi sedikit. Kena ada idola. Kena ada ikon. Tak kisah siapa-siapa tuan-puan. Dan yang paling unggul sekali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.